Salam semua, kita bertemu lagi dalam reaction dalam siri keluarga. Itu episod ke-18, so jom kita tonton. Morning. Morning. Assalamualaikum Tuan. Setara Melayu lah. Waalaikumsalam. Saya baru nak test awak. Payahlah nak test Tuan. Saya ingat tak apa yang Tuan cakap hari tu. Since daripada Tuan dah tegur saya tu, every morning saya dah bagi salam dekat semua orang tahu. Macam tu lah nak jadi wanita soleha. Tapi bagi salam ni kena faham maksud ni juga ya. Okay, tu je. So, macam staff dia ni, saya ingat dalam episod sebelum ni, ingat Iman pun nak test dia jugalah. Tapi masalahnya staff dia ni tudung kemain singkat, kemain mendada, manalah si Iman tak geram. Sebab laju je Iman dia macam patah balik, macam nak menegur si staff tu. Macam tak terus masuk dalam pejabat dia, bilik dia lah. Semua perempuan pun suka singkatkan tudung sebab suka lelaki pandang dada. Memang fitrah lelaki perempuan. Tak, yang ni lain sikit singkatannya. Ada satu episod tudung yang belakang pun singkat, nampak leher. Dia dah macam selendang ke macam mana. Maknanya pakai tudung dia tu bukan sebab nak tuntutan agama, bukan sebab nak tutup aurat, tapi sebab dia nak menarik perhatian bos dia tu. Rasanya lah. Takut ada episod dia ni lah, dia jadi mangsa Iman pula. Ataupun kalau tak jadi mangsa Iman pun, dia macam suka sama suka, dia pun sama-sama melayan bos dia. Tak tahulah, rasanya. Tapi kebanyakan komen pasal scene ni semua kata staff dia tu yang menggatal. Dan cara dari segi perbualan tu macam mengundang je dekat Iman. Dan kita kenal Iman macam mana, so takut ni lah mangsa seterusnya. So agaknya tak lah. Tapi kalau staff ni masuk juga, Iman ni adakah dia akan diamkan saja, ataupun sebab Iman tak terkantor lagi ni sekarang ni. Kita jumpa lagi. Sekian.